Nizam, banyaknya emas. Kan aku dah cakap sini banyak emas. Atan! Kita kaya Atan! Kita kaya Atan! Harga emas sekarang tinggi. Hei manusia, itu emas aku yang punya. Itu emas Ahmad Riza yang punya. Ahmad Riza? Siapa itu Ahmad Riza? Jangan sesekali kamu sentuh itu harta Ahmad Riza yang punya. Kalau macam tu, jom kita cari Ahmad Riza. Nizam, kau tahu kan harga emas sekarang melambung tinggi? Itulah pasal. Kalau tahu dulu lagi aku melombong. Atan, kau ada beli emas tak dulu? Rugilah Nizam. Dulu masa lepas PKP, emas taklah mahal mana. Emas memang tak mahal mana Atan. Tapi air kopinya mana? Rumah aku kopi Pak Belalang ada lah. Nizam, apa kata kalau kita pergi melombong emas nak? Kau nak lombong mana Atan? Kaki pun dah gawut, pergi masjid je lah lombong pahala. Atan, baru aku teringat kat Pahang ada tempat lombong tersembunyi tau. Kalau macam tu, jom kita pergi lombong nak. Dah hampir 1 jam kita berjalan ni Nizam. Tak nampak pun lombongnya. Sabar Atan. Hujan emas di negeri orang, hujan kita jalan berbatu-batu. Kau pun satu Atan, nak melombong pakai baju macam nak pergi pasar malam. Aku kan influencer Nizam. Mesti ada gaya. Kau ingat lagi tak masa kita jatuh sungai dulu? Mestilah ingat. Kelakar betul.